Kita kalau jadi manusia, jangan suka fitnah orang. Tahu? Jangan fitnah orang. Kalau suka fitnah orang, nanti hidup kena tangkap. Hidup kena tangkap. Siapa kata fitnah orang boleh lepas? Macam tu lah. Kalau kita fikir fitnah orang tu boleh lepas just sebab bercakap-cakap dengan kawan-kawan, kan? Lepas tu kawan-kawan pula spread the gossips, kan? Memang kau kena tangkap lah. Betul tak? Lain kali jangan suka-suka fitnah kawan-kawan. Walaupun kawan baik, kan? Dia berbual dengan boyfriend dia ke apa, fitnah pula kawan baik dia, kan? Konon-konon acah mengamuk lah kawan baik dia, kelingkan dia lah apa semua. Rupanya dia yang nak gosip pasal boyfriend dia, dia pula kelingkan boyfriend dia, contoh. Jadi bila kena tangkap, siapa fitnah siapa, betul? Tengoklah, dia fitnah boyfriend dia, dia fitnah kawan baik dia, siapa yang kena tangkap? Lepas tu tengok kawan baik dia tak pernah pula fitnah orang, betul tak? Jadi jangan gurau-gurau ke apa sampai terfitnah orang. Gurau dengan fitnah ni lain, betul tak? Gurau dengan fitnah ni lain. Kalau contoh, kalau bergurau, dia takkan sampai fitnah orang tu. Dia kalau terfitnah, dia akan cakap, taklah aku gurau aja. Jangan spread benda ni, aku gurau je tadi. Dia dah sempat cakap macam tu, betul tak? Ni tak, kalau dia memang fitnah, dia fitnah sampailah berita tu sampai kat mak bapak kawan dia yang lagi seorang, trainer Zumba yang pernah dekat Segamat ke, kan? Kat KL ke, kat Sabah ke, contohlah. Biar ada grup Zumba, grup trainer Zumba, contoh, kan? Yelah, so contoh dia, kan, mula-mula dia cerita dengan mak dia kat Pahang, dia fitnah perempuan tu. Mak dia pula kenal kawan trainer Zumba yang kat Segamat, contoh dia, kan? Sebab selalu cerita pasal trainer Zumba kat Segamat, selalu bagi dia job apa semua. Sekali trainer Zumba tu dah gosip dengan mak dia, jumpa kat Facebook ke apalah, kan? Konon nak puji-puji untuk anak dia dapat job lagi, kan? Melancap lah katakan. Lepas tu trainer Zumba Segamat tadi call trainer Zumba Sabah lah apa semua, kan? Jadi international tak? Lepas tu dia call pula yang nama yang train the trainer, kan? Nama David ke apa, contoh lah. Ni nama sebenar. International tak? Contoh David tu daripada US ke UK ke Pahang ke, kan? Dah international.